back to my channel. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So pagi ni kita dah siap cantik. Hari ni Tiha rasa macam agak slow sikit sebab semalam Tiha tidur lambat juga kan. And then Tiha just take a chill pill pagi ni, just really relax. Lepas tu kita siap-siap. Sekarang kita nak keluar pergi rumah Mak Lang dulu. Actually today will be a very busy day juga. Sebab after balik rumah Mak Lang ni, petang ni Tiha kena get ready untuk majlis esok. Kita orang semualah. So kita orang akan tengok persiapan untuk esok pula. Macam Tiha in charge untuk decoration. So Tiha kena buat balloons untuk esok punya. And then Alung dia akan tengok untuk juadah esok. And then preparation meja semua susunan. So tengok petang ni kita akan buat slow-slow, okay? Selamat Hari Raya. Selamat Raya Mak Azwati. So Mama semalam tidur pukul apa? Mau tidur awal juga? Saya tidur awal lah. Penat Mama semalam tu. dalam pukul, tak adalah awal sangat, pukul 1 kot rasanya. Tapi Tiha semalam buat kek tu lambat. So siap pun lambat. Tiha jadi burung hantu. Mama, kek tu dah siap dah dua. Alhamdulillah. Mana browniesnya? Tak ada. Okay, tengok tak? Dia request lagi. Itu tunggu sekejap. Sebab tak ada tempat dan juga Tiha tak sempat nak buat. So kita kena beli butter mah. Oh, you didn't know something. I tahu. Wow. Tak pakai lagi. Ada orang buat. Tiga orang tak pakai. Ada orang buat kek batik. Ya. Dia so unexpected. So kita kena beli butter if nak buat brownies. Sebab Patutlah brownies tu. Mak dah cakap, ni mesti brownies ni hancur. Sebab sebul. buat butter yang Tiha nak pakai untuk brownies tu, abang dia dah pakai untuk buat dia punya kek batik. So Tiha kena beli dia yang buat? butter lain. Yes. He asked me like, ada tak barang Kak Cik? Ada tak? Kak Cik kata semua ada. Cumanya biscuit Mary tak ada. Tiba-tiba dia hilang. Dia pergi kedai pergi beli. Kak Cik, mana barang dah beli biscuit Mary? 2. So kita biasa-biasa je hari ni. Tiha just pakai balik baju yang raya sebelum ni. Tapi Tiha tak pernah pakai baju ni in proper way, Tiha rasa. So untuk hari raya pertama ni kita orang pakai jubah yang Tiha beli dekat Mekah dulu. So this is my outfit check, guys. Sorry. Cik. Tok Mak sorry ya. Taklah Tok Mak melawak. That's my outfit check. Abang selamat raya. Handsome-nya abang. Wush. Ada Bilan. Bila Aiden. Majak, selamat raya. Selamat hari raya. Azul, kita kat mana? Kita kat Gua Payang ni. Dekat rumah Mak Lang. Mak Lang. Makan. Ada air. Ada bihun sup. Ayam. Bihun sup ayam. Angah, sedap. Angah, sedap. Dia bukan Tinggal kedua. Masuk kedua juga. Tok Mak tengok kain. Ada apa kat kain tu? Kak Ngok pun hilang. Salah ke? Sana dia kek kipas. Kan kipas belakang. Saya orang lain je bagi pakai jadi. Patutlah. Kamu nak jalan sana. Siapa? Nanti kot yang bagi pakai, bukan aku kot. Yang tu dia pegang Tok Mak punya tudung, lepas tu dia tarik dia. Lepak. Anak coklat no. Biar dah ramai nak buah weh. Raya memang kecoh. Pergi mana-mana pun memang kecoh. Bukan kat rumah kita orang je, rumah orang lain pun kecoh. Kau enggak. Tu dah Itu siapa? Itu seluar siapa? Kau. Kau. Alah, dia sampai. Atau masa breaking. Tiba-tiba jarum hilang pula guys. Aloh, Ni jarum hilang. Yang ni kalau nak makan. aku tengah aim. Dia tengah menyusun Tak langkah. penuh ke? Saya rasa macam penuh je dia tak nak duduk tu. Sekarang kita dekat luar sekejap untuk tekan gambar. Bye-bye. Sir. Bye-bye. Oh, ya. Bye-bye. Bajak. Okay. Dah nak balik guys. Apa nak balik dah apa? Sebelum balik, minum dulu. Panas Panas. Kacau. Saya cakap panas lah. Benar. Sini Nasrul. Panas sangat. Dia nikmat lah. Orang cakap beraya tapi panas. Kisahlah. Alhamdulillah.
So guys, tadi kita orang semua tidur. Sekarang kita terbangun. I'm having a very good nap. Okay guys, kita potong kek batik Abang D. Ini kejadian dia. Ya Zin. Yo, okay. This is looking good. Stand dulu. Abah makan apa, Abah? Alin, apa tak tahu ni? Makan apa? Lontong. Lontong. Kau buat apa? Makan ke? Akan? Tak, sedap gila weh. Sedap gila. Korang kena minta resipi kat ni. Wow. Dimakanlah dia punya. Nak tak? Sedap. Anda. Oh, jadi. Yang kado amin tau. Oh, sepuluh ramen. Okay guys, ini kejadian dia. Dua lah dia tak apa resipi. Kek batik yang abang dibuat. So ada ganache kat atas. Kita try. It's good. Ramen abang dia buat jadi. Update sekarang ni, lepas kita dah makan, dah rehat tadi, kita nak kemas sikit area luar rumah sebab banyak gila daun-daun kering and everything kan. Kita akan kemas sikit untuk persiapan esok. So malam ni Tiha akan start buat balloon. Untuk petang ni Tiha akan clearkan dulu area depan. Just ignore my BFS guys, I'm so sorry. I'm not serving the look. So jom kita buat kerja sekarang. Wow. Mama. Abang di tengah basuh dekat halaman depan. Adik. Sesama pula. Sinus. Kita akan basuh guys depan ni. Sebab malam ni Tiha akan buat balloon kat situ. So diorang akan basuh dulu untuk malam ni Tiha buat balloon. Yo, Abang Di tolong basuh lantai. So Abang Di tengah basuh lantai guys. So buat ballerina ke tu? Skating. Macam mana buat action dia? Buat action macam mana? Wah, wushu. Wah. Abang ada seni lah. Okay guys, kita berehat sekejap. Kita jadi babysitter sekejap. Ush. Oh, pandai. Kau makan. Kau lapar ke? Kau lapar. Pagi 4 lebih tak? Sekarang kita semua tengah busy. Ada yang jadi babysitter. Ya, Angah jadi babysitter untuk Bila dengan Kaf. Mak-mak sangat Kita ada Abah je yang senang tekun. Baca. Weh. Asal kesal nak potong ayam. Baca. Tak potong daging. Abang Di pula in charge luar guys. Ni function teruk dari tadi tak henti-henti. Tengok. Abang Di in charge untuk bersihkan dekat depan. Abang Di dah kosongkan. And then dia nak basuhkan dengan air. Ada dua budak kecil ni. Hey, dia buat apa? So, sekarang dia tengah nak kemas. Sekarang panas. Kenapa? Jealous. Tak bukan. Nak main. Kas pemain. Wah. Betul. Ya. Bilal, kau nak main? Kamu ke Bil? Kau. Hello. Okay, Alung in charge dekat dapur dengan Mama. Ini nak buat apa pula ni? Siap. Garlic oil. Ni tak apa pula Alung cakap catering. Okay, ini adalah bihun ter. Ini tak cukup. So kita buat 200 pack je. Kalaulah tak cukup dan perlukan penambahan, inilah menu dia. Kenapa kan cik? Mama in charge dengan Alung dapur? Ya, dapur. Berkena chef lah cik. Wow. Abah baru balik dari Sarawak, Abah.
Abang nak makan ke? Cukup lah. Abang makan 2 ketul je tau. Abang makan 2 ketul je? Kenyang ke apa? Abang makan tupat banyak ni. Ada guys, so sekarang kita nak kena buat balloons untuk besok. Kita dah ada stock balloons. Kita dah mandi. Dah buat prop. Ni ialah Bilal. Cik. Ni untuk cuff. Pattern apa? Kak Cik. Wow, macam Tu kita dah pakai gum, tapi kita pakai gum biasa, so dia terkeluar. So kita kena pakai hot glue gun guys untuk kita lekatkan dia. Ni memang perlukan effort gila lah. ya. Tadi abang suruh diorang tidur ke diorang tidur sendiri? Suruh tidur. Diorang sini nak tidur? Sabar suruh tidur. Diorang dengar cakap apa? Diorang dengar cakap tak apa. Cik Ella kan sebenarnya tidur lambat. Tapi tadi diorang dah tidur, diorang dah main, lepas tu diorang dah makan. Okey bang. Tayar dia tu. Nak sebiji tak bang? Cuff. Baby cuff. Bila ni? Cuff is a lot. Abang, seluk tu lain lah, usah kat dia. Haji tak percaya? Tapi kata nampak macam cuff lah. Nampak macam Bilal, nampak tak telinga besar? Mana bulat? Banti cakap ini macam cuff. Dah cakap ini macam cuff. Like it's so sweet, like sweet boy kan. Tu JJ ni cuff. Bila datang apa ni? Tanah. This one is so cute. This one is cuff. Apa ni? Malam ni kita ada 3 benda. 1 prop, 2 balloons, 3 ialah topper. So kita akan buat untuk cake topper, kita orang buat sendiri. Ala tengok cake topper. Kita design sendiri tau benda ni. See, it's so cute. So semua bertemakan biru dan juga awan-awan dan juga help balloon. Jadi I wanna be like you. I wanna fly high. Kita orang dah buat dia punya design. And then kita orang cucuk lidi. Kita akan cucuk dekat atas kek. Okay, meanwhile Alung sedang potong prop. Siapa? Tiba-tiba Acu pun ikut sekali. Acu tolong potong prop juga. Satu dah siap. Dia ikat kan ni? Lepas tu terus ikat. Macam gaduh kat tu. Okay guys, so sekarang dah pukul 2 something, apa? 2:10 minit. And kita orang masih lagi tak siap. And Fatih tengah buat ni. So yes. Okay, more to come. Kita masih lagi berperang dengan balloon guys. Yeah, berperang dengan balloon. Apa tengah berperang dengan balloon juga. Yes, betul.
panjang-panjang. Okey, keluar. Sila keluar. Keluar. Berombak-rombak. Buat naga. Asal pintu apa? Naga. Fatihah. Kecoh-kecoh dia orang ni. Penat aku. Haji. Okey, mana Keluar. Dah lebih dah. Kita tak kasi liling dia. Kau kan enggak So boleh gantung dah belanya kat atas tu. tak boleh buat baling-baling dulu. Apa Yang macam luar negara main tu. Memanglah. Esai. Jadi ada awan lagi. Ha? Awan atas kursi ambil satu. Awan. Ada awan yang kecil. Takut dia banyak. Kau ambil kilang. Macam sampai kedai. Dah. Bilan Edon. This is the outcome. Yang ni out of sudden macam tak plan tapi. Dia main sebab tebih. Okay guys, update sekarang almost pukul 4 ke 5. And finally we just finish it. Dekat luar dah settle dah. And then kita punya welcome board pun dah siap. So stay tune untuk tengok hasil dia. And kita tiba-tiba ada satu lagi tugasan tambahan, which is belon lebih. So kena buka. So sekarang ni bertaburan semua sebab tengah buka. Abah tengah buka belon yang lebih sebab ini memang belon ni memang kita tak boleh pakai dah. And then macam sayang kalau kita pecahkan dia je sebab banyak. So Abah bangun sahur. Abah nak bangun sahur tapi kena buka belon. Okay, that's it for my video. Thank you for watching my video untuk raya yang pertama. So untuk raya kedua esok insyaAllah dia akan buat vlog. Dan stay tune untuk tengok result balloon kita orang. Okay, so bye bye guys. See you guys in the next video. Bye bye guys.